Auzubillah minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin anada ma wasi'ahu ilmullah. Qala rabbi sirli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دار الآمن. الفاتحة خصوصا للشيخ عبد القادر بن عبد المطلب المندلي وخصوصا إلى أسامة مهاجر حججل إلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya hormati pengurusi surau serta aliyatan kuasanya, para imam, para muazzin, para asatizah, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik, anak-anak serta keseluruhan jemaah yang hadir pada malam ini. Selamat datang ke majlis ilmu, majlis Rawdatul Jannah, bicara tentang kitab Qalbun Salim, yakni hati yang sejahtera, hati yang sihat. Kita datang sini nak belajar bagaimana untuk mengingati Allah dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera tu bukan hati yang seketul tu, yang macam ayam goreng dengan kacang panjang. Itu namanya apa? Liver. Hati di sini ialah qulub, yakni jantung. Apabila Allah SWT jadikan janin di dalam perut ibu, maka apabila ditiupkan roh kepadanya, maka janin ini mula bergerak dan sempurna akhirnya setelah 9 bulan 10 hari. Maka pertama sekali yang Allah Ta'ala gerakkan adalah qulubihim, hati mereka itu. Bila bunyi dakduk, dakduk itu maknanya jantung sudah berfungsi, maka sudah ada roh. Roh kenal sangat dengan Allah SWT, sebab roh itu dari Allah, bukan dicipta tetapi milik Allah. Sementara nyawa itu Allah cipta, jasad Allah cipta. Langit bumi semua ini datang daripada nur Allah kepada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala jadikan. Sebab itulah dia kata, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah kamu? Dia kata, ana abur ruh, aku adalah bapa kepada sekalian roh. Sementara Adam adalah abul insan, ataupun bapa kepada insan, ini bapa kepada jasad. Sebab itulah Iblis dia marah sangat dengan Nabi Adam,
Sebab dia kata Nabi Adam dah pada dia. Sedangkan Allah SWT jadikan Adam itu adalah sebaik-baik kejadian. Inna asani takwim, maka layaklah Adam itu menjadi khalifah di atas muka bumi. Kalau jin, setan, iblis jadi khalifah dekat atas muka bumi, kita tak tahu rupa apa kita. Lepas semayang bertumbuk lepas semayang mencuri, lepas semayang bunuh orang. Sebab itu perangai dia. Jadi jin ni dia ada KPI dia, Key Performance Index. Satu hari iblis beritahu engkau punya kerja satu hari capai 10 kerja engkau. Jika engkau tak capai 10, aku campak dan kau rendamkan dalam api neraka. Walaupun jin tu dijadikan daripada parti api. Api dengan api pun panas juga, Bib. Kulit dengan kulit pun panas. Tak percaya? Tampar muka sendiri. Ni kulit tangan dengan kulit pang, aduh sakit. Kulit dengan kulit. Maka begitulah api dengan api pun panas. Air dengan air pun pecah. Tak percaya? Ambil air batu, tak? Hantar dekat kepala, batu basuh semua tu. Air kan lembut, tapi ia juga memberi kesan. Ini dia makhluk. Kalau ada makhluk begitu, maka Allah Ta'ala jadikan kita ni sebaik-baik kejadian. Baik, saya rasa lama sangat tak dapat masuk dekat sini. Ya, pengurusan ada 2 bulan dah. Bulan ketiga lah. Mula nak masuk, ada kematian. Lepas tu mati tak jadi, kita ada tahlil. Lepas tu minggu tu nak masuk lagi, jatuhnya hari Rabu. Yelah, kurang lebih 2 bulan lah. Saya sebenarnya dah rindu dengan orang Taman Aman. Saya kalau masuk sini saya rasa aman aja. Ya dah, alhamdulillah. Untunglah duduk Taman Aman. Ya dah. Tapi kalau nak rasa macam dia tu macam dewa kuat, duduk di dewan ni sana tu. Lagi besar kan. Baik. Gurau tu tak kena baik. Kalau marah saya balik. Saya takkan tidur kat masjid ni. Saya balik rumah saya ni tu. Baik, kita dah hilang seorang sahabat kita, guru kita kan. Dia juga guru saya dan sahabat saya, Ustaz Zairi. Subhanallah. Orang baik mati, orang jahat tak mati-mati. Orang jahat mati, raja-raja mati, rakyat mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ini hari dia. Kita tak tahu entah bila kita balik. Ya tak? Tak jauh kita balik kan. Saling tak tumpah seberang sana tu kan. Itulah tempat kita. Kita di sana Bandar Putera, action sikit lah atas bukit. Sama juga dalam tanah. Duduk ramai-ramai ke? Seorang-seorang. Isteri yang lawa dia peluk hari-hari, tak nak dia ngikut kita. Nak. Motor baru-baru beli, nak hantar? Tak nak. Naik dia kereta jenazah. Kereta BMW, banyak makan wang. Ada bawa kita? Tak ada van jenazah dalam BMW. Paling kuat pun pakai Honda kan. Maksudnya apa? Yang kita sayang tak akan ikut. Itu harta dunia. Yang kita bawa apa? Kain putih aja. Amal bawa tak? Amal tu berserta aja sebagai token. Allah Ta'ala ganti dengan rahmat, maghfirah dan juga apa? Mardatilah. 3 perkara Allah gantikan. Kalau 3-3 dah dapat, bos, tidak ada lagi Daud. Baik, kita nak masuk lagi ni, masih lagi bab lidah. Lidah ni memang dia tak bertulang. Jadi asbab daripada lidah banyak berlakunya bencana. Buka mulut, ada lidah, bohong. Bohong aja, buka mulut. Orang mana? Afrika Selatan sana. Orang sini tak bagus, orang sini kan. Dia saya bukan bohong, saya kelentong aja. Sama lah tu. Habis nak buat apa kan? Tunggu besok dia Yaumul Mahsyar. Mari kita lihat siapa yang kena. Kata tu kan, bukan pendek. Mari kita lihat siapa yang kena. Memang kenalah. Jadi orang yang berbohong termasuk di dalam orang yang melakukan dosa besar, yakni fasik. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tak payah nak bohong-bohong. Kalau betul cakap betul, kalau tidak cakap tidak. Yalah. Rahsia orang kita simpan. Perahu sama perahu, bendera letak di muka.
tahu sama tahu, rahsia jangan orang jangan aib kita simpan. Allah selamatkan kita. Mudah-mudahan bagus. Sebab tu orang bisu dia tak banyak dosa, dia ada ngumpat orang, tak dengar apa dia ngumpat. Orang buta ngumpat orang tak? Of course, sebab dia ada mulut, mata tak nampak, mulut laser. Orang pekat dia ngumpat orang, dia tak, sebab tak dengar benda-benda. Jadi untunglah mereka. Tapi orang yang sihat ni ngata orang tak, ngata semelah je, gurau-gurau. Sebab hidup bergurau senda, esok mati, yang kita pakai spender tu pun kita tinggal, yang bawa hanya kain putih. Jadi mentari hidupnya gembira, hiburkan hati, jangan lupa dengan Allah Ta'ala. Baik, kita nak masuk bab ni, dah lama tertinggal. Hari tu saya 2 hari bulan 2 tahun 2025. 2 bulan 2 ni dah bulan berapa ni pengurusi? Oh, lama tu bicara tu tak habis. Jadi taman-taman hari tu 2 hari bulan 9 baru sampai kat situ. Jadi pekan Aipan hari tu 7 hari bulan 9. Dekat sini dia dekat-dekat. Saya nak bawa tuan-tuan pada malam ini 2 perkara yang berkaitan dengan lidah. Tidak lain tidak bukan. Yang pertama, siapa dia mereka itu? Pertama, orang yang berdusta, cakap bohong. Itu kita dah lepas. Yang kedua adalah mengumpat, riba. Ini di antara dosa besar. Kalau kita berdosa dengan Allah Ta'ala, kita mohon keampunan, Allah Maha Pengampun. Kalau kita berbohong dengan manusia, siapa follower kita? Seluruh rakyat Malaysia ni kita punya pengikut. Bagaimana kita nak mohon keampunan? Agak-agak kita nak maafkan dia? Tak. Tapi Nabi SAW kata, sebelum kamu tidur malam, kamu maafkan semua saudara-saudaramu supaya hidupmu menjadi bahagia. Kita memaafkan orang susah, orang nak minta maaf lagi susah. Jadi dah tahu dia susah, jangan susah ke dia, kita maafkan dia. Jadi kosong-kosong, dah tak ada apa-apa. Sebab besok kita disampai Yaumul Mahsyar, besok bilion manusia. Macam mana dia datang nak jumpa kita? Merangkak, meniarap, kepala ke bawah, kaki ke atas, tak ada kannya. Orang lain dah masuk surga, kita punya action, dosa Pak Haji dengan saya tak apa, Pak Haji besok saya tuntut di Yaumul Mahsyar. Siap Pak Haji. Orang lain dah masuk surga, babe, dia tertunggu kat situ. Nunggu siapa? Nunggu Pak Haji Ma'un, tak datang-datang. Orang tua tu punyalah jauh. Bilion manusia. Jadi sebab itu kalau nak masuk surga Allah, Allah Ta'ala kata, aku reda dengan kau, kau reda dengan aku ampunkan kau, maghfirah, dan aku rahmatimu. Dah, jangan cerita apa-apa lagi, bereskan. Di dunia kita selesaikan. Jadi kita tak ada. Orang marah kita, orang umpat kita, dia punya hal. Dia ngumpat kita, kita senyum dapat pahala. Patut orang tu ngumpat kita, kita datang dia, nah RM10. Kenapa? Pahala kau semua aku dah dapat padan muka kau. Ngatalah lagi. Ngata lagi, aku bagi kau 100. Ingat senang ke nak buat pahala? Belajar penat-penat, solat ni tak tinggal, tiba-tiba balik kosong. Kenapa? Ceritakan keburukan dan keaiban orang lain. Itu satu. Yang kedua, kalau benda itu tak betul, jadi fitnah. Dua-dua dosa. Ini ada kaitan dengan lidah. Baik. Mengumpat ini menyebut satu keburukan dan keaiban orang lain di belakangnya. Jika dia mendengar, dia akan membenci. Agak dalam dunia siapa agak yang suka? Orang mengutuk dia, mengumpat dia, bukan jauh, dia sebelah dinding tu, dia dengar aja. Macam-macam yang tak ada pun dia ada-adakan. Fitnah lagi. Sakit tak hati. Tapi kerana dia orang tawaduk, dia pun keluar, Assalamualaikum, dah habis dah cerita. Ada awak ni, kawan tak tahu. Kawan ada. Malaikat pun ada tadi, dia dah catat. Macam inilah. Lepas ni semua tadi berapa? 10 orang kita pergi warung tu, kawan belanja awak. Mata dia pun dia belanja. Kenapa? Dia rasa syukur. Orang tu semua punya pahala, dia tak banyak pun dia ambil semua sekali. Macam beb. Ingat untung rugi. Untung sekarung, rugi seguni. Niaga apa macam tu? Inilah meniaga dengan orang yang riba, mengumpat. Baik. Tapi kan agaknya macam mana? Confirm dia pekak. Atau pekak badak. Senyumnya. Kau marah. Marah apa? Aku tak dengar. Tapi kau dengar pula. Aku dengar sikit-sikit ni. Lantak kau lah.
Dia dah sampai peringkat macam tu, wali namanya tu. Tapi kalau dengar marah, itu bukan wali, namanya kuali lagi. Telinga kuali, dia dengar aja kan. Baik. Ia adalah haram mengikut ijma' ulama. Tak ada yang halal mengatakan orang yang mengumpat orang ni, tidak ada yang halal, semuanya haram. Berkata daripada Sayyidina Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tahukah kamu apakah itu mengumpat? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kamu menjawab sesuatu yang tentang dia ianya tak suka, bagaimana pendapat Tuhan jika perkara itu benar? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jika ia benar, kamu mengumpatnya, tetapi jika kamu katakan tidak benar, kamu telah memfitnahnya. Baik, hari ini siapa fitnah orang, sedialah paling rendah 500,000. Ada duit? Tak ada kan? Lebih baik tak payah buat fitnah, banyak kerja lain daripada fitnah. Baik kita belanja dia RM10 tu tak habis. Fitnah tak datang apa-apa. Kena ke orang kita ketawa, kena kat kita tahulah marah. Ini dia manusia. Dia ada perumpamaan, orang India kalau seorang-seorang dia duduk, dia mabuk. Kalau 2 orang dia perang, kalau 3 orang dia karam. Tu orang kata keling karam. Orang Cina kalau seorang-seorang dia buat apa? Dia menipu. Kalau berdua dia berjudi. Kalau ramai dia berperang samsing. Yang bagus orang Melayu, bagus orang Melayu ikut sunnah, betul. Seorang-seorang dia tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur sedikit, orang kita sikit-sikit tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam makannya sikit, orang kita sikit-sikit makan. Sikit makan, mana letak bulat perut. Seorang-seorang dia tidur. Kalau berdua, dia buat ketupat tak siap tu. Kalau ramai dia buat apa? Kenduri beb. Dah ramai-ramai, datang rumah kawan lah. Kawan lainnya beli kambing nak mari datang. Bagus bagus. Tapi kalau hari-hari bumbung hantar penjual. Sesekali orang tua kata, sesekali kita memangkah, selalunya kita memusing. Betul, main gasing. Musing lah, orang lain panggah, tak ada asyik nak mangkah aja. Ayam berkokok di atas batang, Haji minta rokok sebatang. Beli tak pernah Pak Ji tu kata, ambil lah, engkau dengan aku mana dulu, aku dah lama dah, engkau kendian, tentu aku jalan dulu, tak jadi merokok. Baik, itu Nabi dah beritahu. Kalau dia betul, namanya dia memfitnah. Dua-dua pun kena. Baik. Dan kita lihat lagi seterusnya. Dalam hadis lain disebutkan siksaan bagi orang yang mengumpat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lama urija bi maratu bi qaumin lahum azfarun min nahasin yakhmisuna wa wujuhuhum wa sudurahum faqulant man haula ya Jibril, qala haula allazina yakuluna lahuman nasi wa yakuna fi a'radihim. Ketika aku dinaikkan ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj, aku melihat satu kaum yang mempunyai kuku-kuku daripada tembaga. Mereka lalu mencakar-cakar muka-muka dan dada-dada mereka. Aku lalu bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang yang makan daging-daging manusia, yakni orang yang mengumpat dan mencela kehormatan-kehormatan manusia. Ini daripada Imam Ahmad dan Abu Daud. Itu yang diceritakan dalam Isra Mi'raj. Kuku dalam tembaga, cakar sendiri muka, hancur semua, dada-dada cakar. Allah Ta'ala jadikan cakar lagi. Kenapa? Dia sendiri buat, dia tanggung azab. Orang jadi umpat, senang lenang dapat pahala free. Maka Allah Ta'ala ampunkan dia. Ya Allah, kalau kena fitnah lagi, ada kes fitnah, contohnya dia tak isap dada, dia bukan kaki ganja, ketum jauh sekali, tapi dalam sekatan jalan raya orang perkenakan dia, dalam beg dia tu ada dadah mampat, ini ganja. Lepas ada entah berapa gram, kena tangkap.
Boleh buat siasatan dalam beg tuan, bukan beg orang lain lah macam. Akhirnya dia kena hukum mandatori, gantung sampai mati. Baik, Allah ampunkan dosa dia, dan dia mati dalam keadaan mengucap, disedar matinya mati syahid sebab terfitnah. Orang yang buat fitnah tu suka tak? Suka. Sebenarnya dia punya barang, orang lain yang kena. Ini dia. Macam Yusuf router lah, kisah hanya konon lah, tapi iyalah, dah bebas dah. Tapi puas tak hatinya, suatu dunia tahu. Astagfirullahaladzim. Kalau kena kita bagaimana? Mana kita nak taruh muka? Kita nak lantik peguam pun tak ada duit kan? Sebab apa? Kita jenis peguam ni, kita jenis lawyer buruk, tak cukup duit. Kalau dia kaya, dia jantik peguam yang handal. Hari ni siapa fitnah dapat lebih daripada 10,000 sampai 1 juta. Awak fitnah, kalau tak ada bukti, saya lantik peguam. Duduk tak ada bayar, awak merengkuk dalam penjara 30 tahun macam. Dah lah hilang jemaah masjid kita. Rugi. Betul. Kalau kita maafkan dia, kuliah hal. Sebab apa? Maafkanlah, dia tak sengaja, tapi pahala dia kita dah dapat. Dia dalam keadaan muflis, dah beramal 30 tahun, tiba-tiba hari esok mati dalam keadaan kosong, agak macam mana? Boleh cover ke? Tapi kalau dia kata saya maafkan awak, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa awak, pahala lepas juga. Tetapi lepas tu dia buat kebajikan, Allah kira juga, seperti kanak-kanak yang baru lahir. Gitu baik. Ini dia kata aku nandu satu kaum tu, dia dapati mereka itu mencakar-cakar muka dan dada mereka. Baik, yang ketiga, dengan lidah ni dia mungkir janji. Ada tak orang yang mungkir janji? Banyak Kawan saya tu datang rumah saya tahun lepas. Ustaz, saya datang ni, dia datang sampai di Seremban. Datang daripada mana Seremban? Apa hal bang? Datang rumah saya dekat kampung. Saya nak ceritalah sikit kenapa. Saya dah bertunang 5 bulan. Hantaran berapa bang? 21,000. Alhamdulillah. Nak nikahnya bila? Ni nak cerita. Patut hari ni saya nikah, surat daripada Jabatan Agama Negeri Sembilan di Seremban dah keluar, hari nikah. Tetapi tutup perempuan tu kata tak jadi nikah. Kenapa? Abang kata dah ada yang pilihan lain. Habis tak jadi nikah, pulanglah duit saya. Dia pun datang, pulanglah, dibayar 2 apa? 2,000 je beb. Astaghfirullahalazim. Rupanya dia dengan abang dia tu minta maaf, ustaz juga. Menyetat ajalah kan. Dia pakat 2 beradik. Merana kawan tu. Saya kata macam ni lah, dia bukan pilihan awak. Kalau awak kahwin juga, pasti dia melakukan penyelewengan. Awak sanggup? Tak sanggup. Awak nak duit awak lantik peguam, awak minta duit awak. Kalau tak nak, awak kahwin dengan dia. Dia kahwin dengan awak. Kalau tak nak, pulangkan duit aku. Tapi dah pulangkan duit, awak cari yang lain. Kalau tak ada di sini, bidadari sana menunggu. Sebab awak kena tipu. Orangnya baik, bagus, alhamdulillah. Dalam baik-baik pun kena tipu. Piram dia kata dah tahu dia tu penipu, yang kau kawan dengan dia siapa suruh? Itulah dia. Ini di manusia. Ini nama apa? Dimungkir janji. Janji sehidup semati. Rupanya yang hidup-hidup, yang mati-mati. Confirm kena. Ini adalah satu tanda orang yang munafik. Orang munafik ada 3 perkara. Yang pertama, kalau dicakap bohong. Kalau dijanji, dia tak tepati. Kalau diberi amanah, dibertukar jadi aminah. Dikelentong, disapunya. Saya letakkan duit saya ni 20,000 ya, saya nak pergi luar negara. Awak dengan duit ni, awak tolong belanja untuk anak dan isteri saya, awak tolong. Kalau di bulanan awak bayar. Nanti kalau ada lebih, saya balik pulang. Kalau tak ada, tak apa. Rupanya pergi-pergi sudah, dah dapat 20,000. Isteri dia WhatsApp, bang, kenapa pergi tak tinggal? Abang kadang tinggal 20,000 dekat Sianu. Ya,
Dia pun pergi luar negeri juga bang, pergi nyemerang Indonesia. Lama bang sejak abang pergi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya khianat. Jadi kalau ada 3 perkara ni, sah mereka tu munafik. Dan orang munafik ini, kalau neraka tu ada 8 tingkat, dia bukan first class, dia duduk bawah. Tak, dia dekat buntut tu, api neraka dekat ralau yang paling bawah. Itu layak tempatnya. Astaghfirullahalazim. Agak-agak keluar ke? Confirm tak keluar. Alang dosa yang sedikit besar debu pun Allah kira. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Buat amal walau sebesar zarah Allah kira. Buat jahat sebesar debu pun Allah Ta'ala kira. Allah tak pernah alpa. Buat baik dapat baik. Tapi nak buat baik baru niat dah dapat 10 ajar kebajikan, buat lagi Allah Ta'ala gandakan. Nak buat jahat baru niat tak jadi, nak buat tak jadi, dibatalkan, Allah gandakan lagi pahala kerana dia menangguh maksiat. Allahu Akbar. Kan best. Kalaulah manusia semua macam itu, selesai masalah. Tetapi manusia ni dia tak boleh berubah kerana dia ada nafsu. Nafsu sampai 8 peringkat. Yang paling teruk nafsu amarah, nafsu lawamah. Lagi apa? Banyak lagi. Yang paling bagus nafsu mutmainnah, nafsu mardiyah. Yang lain-lain tu dia ada 3 yang bagus, 3 yang tak bagus, tambah lagi 2. Menyesatkan manusia. Tapi kalau kita tak ada nafsu, susah juga. Makji, pakji makan pakji, nafsu makan tak ada. Sebab tu kalau ke hospital, orang yang ziarah orang sakit, jangan bawa buah-buah, jangan buat apa-apa. Confirm dia tak makan. Yang makan tu kan jaga tu. Satu lagi, hadiahkan dia dengan pujian. Dia dah masuk 3 hari. Hari pertama kita pergi tengok pucat, tahu dia nak angkat, doktor tidurkan dia. Lepas 3 hari tak tidur, kita datang, kita tengok, Pak Ji, alhamdulillah, saya tengok muka awak dah merah, berseri-seri Pak Ji. Yelah, saya dulu tak boleh nak makan, tak selera. Ini selera, tak berapa selera juga. Tapi isteri muda saya suapkan, tak banyak, sesudu makan bubur. Habis 3 mangkuk, kurang aja. Betul. Dah sihat lah tu. Dah sihat. Cuba kalau kita datang Pak Haji, hari tu nampak muka macam merah, hari ni pucat betul, pegang belakang, sejuk je kaki. Kawan saya tu hari macam ni lah je, lepas ditidurkan, innalillah, hari esoknya lagi terus meninggal orang tua tu. Dia meninggal bukan kerana sakit, kerana mulut kita. Astagfirullah. Sebesar dosa tu. Hanya buat kerja tu. Bukan seorang yang datang, semua jemaah masjid semua cakap benda yang sama. Confirm dia meninggal lah. Sebab apa? Bebanan jiwa pada dia. Malaikat kata, sebelum aku cabut ni, yang bercakap tu tak balik rumah, aku cabut juga dengan kau sekali. Lepas tu dah masuk dalam kubur, bila ditanya sebelah pula, awak pun mati juga. Dia pun jawab, kita serupa. Sama lah kau. Memang jin tak senonoh. Sebab apa? Tak jaga mulut. Kena nanti. Kat dunia boleh ketawa, besok dekat sana nak ketawa apa? Murak mulut dua tak boleh. Ya tak? Kisah Nu'man bin Amru. Ni kisah ni kan, takdirnya Nu'man bin Amru ni adalah hamba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia anak muda, umur 13 ke 14 tahun. Tapi dia ni pengelipur lara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditakdirkan Allah dia mati lebih awal daripada Rasulullah. Ni dia pencuri dia, imannya kuat. Dia suka minum arak. Ketika tu arak belum diharamkan. Bila dah arak mula mabuk, solat pun goyang-goyang. Nabi kata, kalau kamu minum arak, aku cabuk kamu dengan 3 kali cabuk. Sebab ketika kamu solat, kamu tak ingat Allah, mulut berbau. Sayyidina Umar pun minum arak masa tu. Bila perintah arak dimusnahkan, beribu-ribu kita panggil takar arak tu dipecahkan, melempah di bandar Madinah, semua dengan arak. Tapi Nu'man Amru ni, dia ni pengipur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bila dia dah masuk dalam kubur, Nabi SAW duduk di atasnya beberapa lama. Orang lain dah balik, yang itu orang mati duduk balik, yang mati-mati, yang hidup baliklah. Jadi Rasulullah kata, wahai sahabat, kita tunggu sebentar. Saudara kita sekarang ni sedang menunggu pertanyaan para malaikat. Bila dia tanya, man rabbuka? Nu'man bin Amr bercakap, Allahu Rabbi. Malaikat, takkan kau tak tahu itu? Tu soalan dah lama bocor. Dia boleh cerita. Kemudian dia kata, ya wan nabiyuka. Dia cakap, pelan-pelan sikit. Kenapa? Itu dekat atas tu Rasulullah, kau tak tahu ke? Masya Allah. Kalau gitu, dah. Jangan tanya banyak-banyak. Malu dengan Rasulullah. Mereka kata, kalau begitulah best friend kau dengan Rasulullah, sorry lah Nu'man, aku belah dulu. Selamat Nu'man daripada ditanya oleh para malaikat. Rasulullah SAW dia ni tembus pandang, kasyafnya ditembus pandang dalam alam barzah tu. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi kulihat engkau menitik air mata, engkau sedih, tetapi lepas ni kenapa kau gembira? Mana tak aku gembira? Nu'man berbicara dengan malaikat nungkar dan nangkir, sampai malaikat pun jadi pelik. Sebab apa? Dijual nama aku. Nu'man dia dah mati pun jual nama aku lagi. Malaikat dah pergi dah, tak boleh nak tanya Nu'man. Dia kata, wan nabiyuka. Dia kata, kalau gitu engkau dengan aku, engkau lebih kenal akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man ni memang lawak. Lawaknya apa? Orang datang ke tempat dia delegate ni, delegasi daripada Yaman nak meluk agama Islam, datang pakai unta tu yang mahal. Kalau hari ni mau 60,000 seekor kan. Ada harga macam mini Clubman yang baru tu keluar lah. Itu second baru 60,000, yang baru 230k kan. Murah je. Datang bawa 10 ekor unta. Yang pertama tu kapten dia ketua kaum di Yaman. Datang nak buat perjanjian baginda dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak declare dia tu nak jadi ketua untuk orang Islam di Yaman. Sampai-sampai je sahabat kanan semua dah duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi di luar beranda Masjid Nabawi itu terdiri sahabat-sahabat kanan juga yang biasa-biasa. Tu namanya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ada, Nu'man Amru pun ada. Lalu Hamzah ni bergurau. Dia kata, wahai Nu'man, engkau nampak tak unta yang paling besar tu, unta merah tu? Nampak wahai saudariku Hamzah? Pada pandangan kau lah, kalaulah kita semelih unta tu, kemudian kita bagi-bagi, cukup tak agaknya sekitar Madinah untuk orang-orang Islam yang ada? Nu'man kata, lebih daripada cukup. Kalau agaknya buat sate ke, kalau kita masak sedap, sudah tentu wahai Hamzah. Dia ni memang lurah bendul. Dia pun apa lagi turun daripada Masjid Nabawi, dia buka tali unta tu, tarik unta tu bawa balik rumah dia. Bila dah bawa balik, dia buat apa? Dengan kawan-kawan ni dia sembelih. Dia asyik sembelih, dia bagi-bagi sekati-sekati seorang, semua penduduk Madinah yang miskin kali semua dapat. Kemudian yang serangka ni untuk 400 orang tu yang menjadi ashabah sufa, yang ni sahabat Nabi yang gelandangan tu, dia pikul letak atas tengkuk dia. Dia sampai dekat depan Sayyidina Hamzah, wahai Hamzah, ini bahagian untuk kita dan sahabat-sahabat. Engkau buat apa unta tu? Dan kau cakap tadi kalau buat sup pun sedap, aku dah sedekahkanlah. Bukankah itu ketua daripada orang Yaman, mahal itu? Dia kata, aku peduli apa engkau cakap sedekah? Aku ikutlah, aku sembelih. Bukan aku curi, aku ambil depan kau. Engkau minta tak izin dengan dia? Aku tak kenal tuan dia. Engkau kata sedap, aku kata sedap. Engkau makan tak? Aku tak makan, aku tolong sembelih aja dan tolong sedekahkan. Bila dah siap tu, ketua ni dah berpakat, nanti dia keluar. Bila dia keluar, ditanya dengan Rasul, ya Rasulullah, mana unta saya? Yang mana? Ni ada 9, satu lagi mana? Maka Rasulullah SAW bertanya sahabat, tanya dengan Hamzah, wahai Hamzah, kamu tahu tak mana pergi? Ya Rasulullah, hamba-mu dan penghipularamu
telah mengambil unta lalu dibawa ke rumah dan dagingnya ada dekat sini, masih lagi bagian serangka tak dibagi, dan dia dah sembelih, disedekahkan daging unta tu semua penduduk Madinah ketika engkau mesyuarat 2 jam yang lalu. Macam habis ketuanya kata, ya Rasulullah, macam mana kami nak balik sedangkan unta tu mahal, 60,000 tu. Oh, kalau hari ni, oh ya, Rolls Royce macam tu kan, memang mahal. Jadi Rasulullah kata, wahai sahabat, siapa yang boleh bantu? Sahabat Nabi kan yang kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Kalau begitu, kamu jangan marah, aku bertanggungjawab di atas kerja anak buah aku gandakan sebanyak 120,000 dinar. Mana tadi 60 kan, 2 ekor. Oh, orang tu sukalah, datang dengan seekor unta, balik dengan 2 ekor unta. Macam untung ke rugi? Untung. Kisah Nu'man tadi marah, dah tak marah dah, dah dapat bahagian dia. Bila dah balik dia gini, rupanya Nu'man bin Amr ni cabut lari ke sepadan Madinah tu, dan ketika itu dia nampak orang sedang gali pergi untuk ambil air. Kau tengok pada pasir, tengok pada pasir ni ada tempat ada air, ada tak ada air, dia gali. Dia kata, tuan boleh tolong tak, tuan buat apa ni? Gali sumur, gali pergi. Kalau gitu masukkan saya ke dalam sumur ni, boleh? Kenapa? Hui, di Madinah tu ramainya orang jahat sedang mengejar saya, mungkin saya akan dibunuh ni. Yang mengejar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Osman dan sahabat-sahabat kanan naik unta mengejar, ada naik kuda. Itu dia kata, kalau ditanya aku, engkau beritahu bahawa engkau tak nampak aku sekarang ini, 2-3 hari lepas nampak. Punya dekat dalam pergi. Bila masuk pergi, Rasulullah kata, ya Rasulullah, dari mana datang nak cari Nu'man bin Amru? Kamu nampak tak Nu'man? Ya Rasulullah, sekarang ni aku tak nampak. Tadi jangan tanya. Ya, tak nampak. Mana pergilah. Rupanya Nu'man dah nyuruh dekat dalam perigi tu, dah ada mula air, dia ambil lumpur letak atas kepala dia. Budak nakal macam gitu kan. Bila tengah cerita-cerita kan, perigi tu ditutup dengan daun tamar aja. Dia tolak je pelepas tamar tu, dia dengar Rasulullah bincang, dia pun keluar, dicabut lari. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, itu Nu'man Amru dah lari. Rasulullah kata, tadi kamu kata tak nampak. Betul, sekarang tak nampak, tadi nampak. Siapa yang cakap? Itu Nu'man suruh cakap macam tu. Aku tak berbohong ya Rasulullah, aku pegang amanah. Yalah, Nu'man pun lari. Selepas solat zuhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam depan, Nu'man ni sebelah kanan. Salam yang utama, Rasulullah nampak Nu'man, ada Nu'man. Salam yang kedua, salam pandang belakang, dah cabut lari dah. Tapi Abu Bakar dan sahabat tu panggil, Nu'man sini, Rasulullah nak jumpa dengan kau. Tak apa-apa, aku banyak kerja ni, daging ni pun barulah edar-edarkan, aku nak masak lagi untuk buat jamuan, sempat lagi buat jamuan. Nabi kata, datang sini. Rupa dia datang, dia letakkan muka dia di hariban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya kelentung, Masya Allah, ya buruk betul, disembamkan, lalu dicium muka Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bukan curi, saya ambil aja. Bukankah tak salah dah? Tak salah, saya bukan untuk saya sedekahkan. Orang Madinah ni ramai yang miskin, dah lama tak makan daging unta, raya lambat lagi, jadi saya tolong ya Rasulullah. Wahai Nu'man, kalau engkau tak ada, aku tak ada senyum satu hari. Engkau punya pasal, aku boleh tersenyum. Kalau gitu Nu'man, kau jangan buat lagi. Nu'man kata, apa nak buat? Unta tu lah, mana ada unta lain. Nanti Nu'man buat kerja lain pula ni dia. Sahabat Nabi Umar kata, aku pancung kau Nu'man. Rasul kata, jangan, sesungguhnya dia adalah sahabatku yang paling baik, sebab dia suka berjenaka. Ini dia. Jadi Rasulullah layan sahabat-sahabat dia. Rasul tak guna mulut maki hamun, Rasulullah puji, sehingga kan mati tu pun dia boleh cakap lagi dengan malaikat. Macam kita boleh, kita pun tak bersilat entah, wallahualam. Tapi kalau kita boleh keluar meninggal subuh tadi,
tiba-tiba maghrib ada pula belakang Pak Imam. Pak Haji kan dah balik. Itu tadi, sekarang lain. Pak Haji siapa? Yalah kau mati pagi tadi tu. Agak-agak macam mana? Habis satu masjid, tutup semua, cabut lari, suntah pocong tu balik. Tu best friend. Main lagi, ngetih hari-hari, letih terus. Tapi bila dia dah mati, dia orang lah lain. Jadi itu dia kata kalau gitu, ini mengadu domba. Yang kelima, jangan, yang pertama tadi mungkir janji, lepas tu yang keempat, bertengkar dengan kata-kata yang tak bermanfaat. Bertengkar ni tak guna, penat. Sebab apa? Orang yang bertengkar ni, ada perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan seperti dua ekor setan yang suka bergaduh sesama sendiri. Orang bertengkar lah. Orang bertengkar ada yang baik tak? Mana ada baik? Makin hamun semua sekali ketua keturunan dia, ceritakan keburukan. Maka dia seperti syaitan yang sedang bergaduh. Kalau gitu orang yang bertengkar bergaduh tu siapa? Syaitan lah tu, berwajah manusia. Tapi yang cakap dengan dia, syaitan begitu bergaduh, dia pun cakap, jangan cakap orang syaitan lah, syaitan. Kita yang dia syaitannya pula, dia sebenarnya marah. Okey, itu yang keempat. Nanti kita sambung lagi. Kemudian yang kelima, mengadu domba. Saya rasa sampai di situ dulu. Jaga lidah, jaga hati. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Amal kita tak banyak, kita tak tahu bila-bila Allah Ta'ala panggil kita akan kembali. Mudah-mudahan kita kembali dengan kalbun salim, hati yang sejahtera. Apa SM Salim kata? Hati mau baik, betul. Betul lah SM Salim cakap, hati mau baik. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, diri kita, keluarga kita, jemaah kita, dan kita diterima masuk di dalam jannah dengan keadaan Allah redha. Ya Allah, minta Allah jaga lidah kita, hati kita, mati kita menjadi orang yang soleh, insya-Allah. Kita sampai di situ dulu, dan kita akan sambung nanti mengadu domba ataupun menghasut dan namimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hasbi Rabbi Jalallah ma Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.